Yes. So geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gengs. Hari ni aku cuba cari strike. Terlebih dahulu aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang dah follow aku daripada awal tahun sampai sekarang, yang dah follow, subscribe dan support aku. Ribuan terima kasih saya ucapkan. Okey geng, hari ni aku cuba mencari jelawat. Air dah cantik, dah 2-3 bulan air tak cantik sebenarnya daripada awal Ramadan tadi hujan straight kat Keluang ni. Sampai dah ni nah, ni baru dah cantik. Beberapa hari dah tak hujan ni, barulah nak cuba try casting jelawat kat sini. Ok guys, stay tune ni, tengok tahap habis Jangan lupa subscribe channel KO Fishing, terus support KO Fishing. Ok, jom. Strike, yes. So. So geng, so. So. Sorry, jawab ni. InsyaAllah. Masya Allah geng. So geng. Gila geng, ya Allah, sangat geng. So geng, alhamdulillah geng. So geng, saya so geng, jawab dia. Masya Allah, so geng. Kilo lebih geng, ya Allah. Bosnya geng, alhamdulillah. Gila. Ayo. Besar. Sorry
memang besar. Gigi aku. Ya, padu. Straight. Sorry, besar. Besar juga, besar lagi, yes. Alhamdulillah, geng. Syukur, geng, ya Allah. Saiz dia. Alhamdulillah, geng, saiz padu, geng. Syukur, ya Allah. Tak ini, geng. Padu. Tak ini, geng. Sorry. Saiz, geng. Alhamdulillah. Terbaik lah. Baik kan. Jaga baik. Grip lagi. Saiz dia, geng. Tengok, geng. Gila, geng. Tapi yang tadi lagi besar, geng. Slide pertama tadi lagi besar. Alhamdulillah, geng. Ada manis-manis, geng. Ada manis-manis. Aduh. Ini yang pertama tu. Okay. Alhamdulillah, geng. Alhamdulillah. Saiz baik tu. Alamak, ikan aku kena makan.
Baik. Jawab. Macam ni? Sampai sini lah pertemuan kita, geng. Alhamdulillah aku dah strike 2 ekor. Saiz paling idaman. Orang cakap rekod terbaru aku lah. Rekod terbaru main jelawat ni, paling terbesar aku pernah dapat. Alhamdulillah, geng. Ok, geng, teruskan bersama saya. Ok, nantikan video saya seterusnya. Jangan lupa subscribe channel KO Fishing. Ok, geng, jom. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.